Dan terakhir sekali saya nak sebut, pendedahan oleh salah seorang blogger UMNO hari ni yang terkenal. Kalau saya sebut semua tahu, tak saya sebut semua orang tahu. Malas nak promote dia. Saya tak pernah tengok live dia pun. Saya tak faham kenapa ada orang-orang PH nak pergi promote Mamat ni. Aku serius, aku tak faham. Is, kau kena dengar ni, Is. Kau kena, apa aku nak dengar? Apa yang aku nak dengar? Kan? Tapi yang ni aku nak dengar. Ni pun ada orang cakap pemilihan PKR tahun ni bila? Sepatutnya Ogos, tapi dia akan ditunda. Dia takkan Ogos. Dia kata apa? Papa Gomo lah yang bertanggungjawab kepada video China Doll yang dikaitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Papa Gomo lah yang mereka video tersebut. Dan ada satu lagi video yang dikaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dengar benda itu tahun lepas. Dia juga yang dedahkan, kata bahawa video aku akan disebarkan. Ada satu video yang mana ada video Anwar Ibrahim dengan seorang budak lelaki di dalam bilik, yang macam mana Azmin dengan Haziq buat, akan didedahkan. Tapi sampai sekarang tak dedah lagi lah. Itu pun Papa Gomo yang buat. Papa Gomo yang buat. Dan dia kata dia sendiri tahu macam mana Papa Gomo dibayar berbeg-beg duit untuk buat kerja tersebut. Jadi siapa yang menyebarkan video tersebut, ketahuilah bahawa video itu direka, dicipta, dibuat untuk tujuan memfitnah. Sama juga ada seorang tu bertanya yang dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap pada tahun 1998, dipenjarakan 6 tahun bukan atas tuduhan liwat. Tuduhan liwat pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau didapati tidak bersalah. Tetapi dia kata Anwar Ibrahim ditangkap dan dipenjara 6 tahun di atas 5 tuduhan rasuah, dia kata. Saya tanya satu soalannya, berapa rasuah tersebut dan siapa yang terima rasuah daripada Anwar? Dia tak dapat jawab. Dia pusing. Saya tanya sekali lagi, tak payah nak pusing jauh sangat, Mat. Berapa jumlah rasuah yang Anwar bagi dan siapa yang terima rasuah tersebut? Dia tak boleh jawab. Sebab apa, tuan-tuan? Datuk Seri Anwar pada tahun 1998 didakwa di bawah Akta 20 Essential Power, di bawah Ordinance 1970, di mana dalam ordinance tersebut mengatakan bahawa YB tidak boleh, menteri tidak boleh menggunakan kuasa untuk apa-apa tujuan, apa-apa ialah, maksudnya menggunakan kuasa bagi menggerakkan pegawai kerajaan, kerana itu dianggap sebagai rasuah. Dan sejurus Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa, akta tersebut dimansuhkan oleh Mahathir. Jadi apa yang kita boleh gunakan, kita boleh andaikan. Dan kalau kita dapati masa tu Agustin Pond mendapati dia bersalah, saya dah baca judgement, saya rasa this is so ridiculous. But then again, pada masa tersebut apa yang tak ridiculous? Tilam diangkut ke sana kemari. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak bersalah juga. Liwat 1, liwat 2, 3 hari Aimani boleh jumpa dalam dubur lagi. 3 hari. Lewat hari Khamis, hari Sabtu suap, boleh jumpa Aimani. Oh, hebat Aimani, Hamsuleh, Saifullah. Buntut dia tu hebat lah. Boleh kemut Aimani tu. Itu kata Papa Gomo penjilat H2O. Memang pun kita dah tahu lama dah. Mula-mula dulu dia penjilat Najib, sebab Najib Rosmah bayar dia. Kalau tersilap saya 8,000 sebulan Rosmah bayar dia. Rosmah bayar dia. Ada yang tanya saya, "Suadi, ada orang bayar kau ke?"
Oh, saya tadi lupa nak tunjuk indeks. Kenapa penting kita nak tengok transparency index? Saya tunjuk sekejap lah. Ini adalah tentang transparency index Malaysia. Okey. Ini adalah corruption perception index. Sorry, bukan ialah corruption perception transparency index. Ini tahun 2019 Tahun 2019 Malaysia berada pada kedudukan 51. Okey. Cuba kita tengok nombor 1. Nombor 1 New Zealand, nombor 2 Denmark, nombor 3 Finland, nombor 4 Switzerland, nombor 4 Singapore. Singapore ni dia sentiasa top 5. Singapura ni sentiasa dilihat top 5. Kemudian Sweden. Okey, cuba kita tengok Brunei. Brunei biasanya berada pada kedudukan 30-an. Daripada zaman Mahathir dulu memang 30-an. Ni 2019 Brunei berada pada kedudukan 35, Malaysia berada pada kedudukan 51. Kalau kita tengok 2018, kalau tidak saya tengok Malaysia 2018 I think Malaysia doing a bit better or a bit worse, saya tak ingat. Malaysia berada pada kedudukan 61, worse. 2018 Malaysia berada pada kedudukan 61. Berada pada kedudukan 61. Oh. Malaysia berada pada kedudukan 61. Tahun 2019 improve 51. Kemudian kita tengok tahun 2020. Kita tengok tahun 2020. Malaysia berada pada kedudukan daripada 61 turun 51, jatuh balik nombor 57. Siapa nombor 3? Singapura. Brunei berapa? 30 lebih. Tuan-tuan dan puan, kita tak dapat nak nafikan dakwaan dan fakta ini. Kita tak dapat nak kata sebaliknya. Kita tak mampu nak berkata sebaliknya, melainkan itulah kebenaran yang kita ada. Bagi orang yang ada akal, orang yang berfikir macam tuan-tuan dan puan yang menonton saya ini, alhamdulillah. Saya berkata itulah, kita inilah yang terbaik, insya-Allah. Kita terbaik erti kata terbaik, dianugerahkan akal untuk berfikir. Bagi yang tak berfikir itu, hashtag, kita berkata hashtag dedak je kom je lah.